Merdeka, adik di 9. Cepat cakap. Kapten, kenapa ni, Kapten? Sorok. Kenapa ni? Kenapa ni, Kapten? Sorok harta ni semua. Kenapa? Sebab pemburu harta nak datang. Hah? Pemburu harta. Yelah, memanglah. Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, hujung malam. Memang dia datang punya. Ya ke? Confirm. Oh, memang dia orang datang? Memanglah. Kau tak, memang tak adalah macam mana. Oh, dia orang datang bawa ada harta mina? Ha? Kalau macam tu, datanglah. Tapi aku nak nyorok je lah. Terus ke segmen yang kedua, tapi sebelum tu Ustaz ingin bagi tip, iaitu bagaimana kita untuk menguasai sesuatu ilmu Al-Quran, terutama ilmu hafazan, ilmu taranum. Yang paling penting sekali, kita mesti ada Quran sendiri. Bukan Quran saja, Quran sendiri. Contohnya Ustaz ada satu Quran macam ni, jadi Ustaz boleh bila belajar dengan mana-mana guru, Ustaz akan tanda dengan ni. Okey, ini harakat yang kedua. Ras. Bila masa kita ulang je, kita dapat tahu. Sini ada tafsir dia. Guru kita cakap kat sini. Taranum harakat ini sesuai dengan cerita mengenai doa. Ustaz tanda. Sini ada gelung-gelung dia. Ustaz tanda lagi. Ini gelung yang pertama, kedua. Jadi dengan sendirinya, ilmu Al-Quran itu kita dapat dengan cepat. Jadi untuk seterusnya, kita bermain dengan latihan suara. Cuba lihat latihan suara apa? Mengenai burdah yang rapat-rapat. Bagaimana? Semua itu adalah untuk menambahkan seni dalam pembacaan Al-Quran. Dan ada juga yang untuk menambahkan canggih kepada persembahan kita. Kita lihat di mana gelung dia di sini terdapat berapa tempat? Ada 4. Okey, perhatikan. Okey, dapat? Wa takunu min ba'dihi satu qaum. Mana ada satu lagi tertinggal ni? Qauman ada gak lagi salihin. Jadi Ustaz hanya ambil pada pergerakan yang nampak kelainan sedikit. Kalau tidak, Ustaz boleh letak wa takunu min satu ba'dihi qauman. Sekali lagi penuh dengan bunga. Yang ni dah dapat dah. Cara belajar dengan betul bila kita dah dapat di depan. Okey, kita hanya perhatikan kepada belakang. Dengar. Ni dapat. Mati. Ulangkan. Qauman. Salihin. Wa takunu. Coba. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Banyak bunga. Lihin. Okey, 1, 2 mula. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qauman salihin. Boleh gitu ya. Lihin. Terus. Okey. Dengar Syikin. Cuba. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Okey, bagus. Cuma hin hujung ya. Lihin. Makin ujung makin besar gelombang dia. Okey, sudah. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Okey.
Balik berlatih lagi ya. Sudah? Ada sikit 50%. Okey. Hajah, Emelina. وتكونوا من بعده قوما صالحين. Bunga dah betul tapi bunga tak kemas. Tahu bunga rapat-rapat tapi bila musik je terabur. Musik je terabur. Kita nak tu kemas. Oh takunu ba'dihi angin dihi qauman salihin. Adik lelaki semua. Tiga-tiga. 1, 2 mula. وتكونوا من بعده قوما صالحين. Macam-macam campur bunga matahari ada, bunga orkid ada, semua sekali ya. Jadi selepas ini kita akan dengar satu persatu daripada adik lelaki kita bagaimana alunan untuk burdah yang rapat-rapat. Apa kata kita berehat dahulu dan kembali selepas ini dalam rancangan Berehat Seketika. Kalau nak masak macam-macam dan puas makan, saya tak perlukan lagi garam, bawang putih, bawang merah dan penambah perisa. Sebab saya dah ada Maggi cukup rasa. Lengkap dengan bahan tumisan untuk apa saja. Pemerapan ke, gulai ke, kacau goreng ke. Cukup rasa. Umpama air tangan ibu. Semua cukup rasa. Pagi Encik. Tahu tak bakteria bertambah dalam mulut Encik? Betul ke? Kita buat imbasan mulut. Tu, bakteria bertambah. Tapi saya gosok gigi pagi tadi. Cuba Colgate Total. Ia membantu menentang pembentukan bakteria selama 12 jam. Hai, dah guna Colgate Total? Ya. Memang berbeza. Itulah sebabnya anda perlu Colgate Total. Perlindungan 12 jam daripada pembentukan bakteria. Colgate, jenama nombor 1 disyorkan oleh doktor-doktor pergigian di seluruh dunia. Jalin hangat tapi sedap. Jalin berapi lagi sedap. Jalin pedas mesti sedap. Memang sedap. Jalin pastinya pilihan anda. Bersama hentikan H1N1. Bila batuk atau bersin, gunakan tisu atau sapu tangan. Bila selsema, sentiasa gunakan penutup hidung dan mulut. Jaga kebersihan diri. Kerapkan mencuci tangan dengan cara yang betul. Jika tidak betul-betul perlu, elakkan tempat-tempat sesak. Utamakan kesihatan diri. Utamakan kesihatan semua. Jus kecantikan dan kesihatan di hatiku. Gabungan 14 makanan berkhasiat dengan air tulisan ayat syifa di berjana putih untuk sekeluarga. Cuci tangan. Cuci bakteria di mana-mana. Cuci ada sakit nanti. Dengan Protex, membasmikan 99% bakteria untuk kesihatan anda sekeluarga. Protex, 10 kali lebih pelindungan daripada bakteria. Mas pati-pati ikan haruan menambah tenaga. Pati ikan haruan damat meningkatkan selera makan. Pati ikan haruan ginseng untuk wanita setelah bersalin. Mas pati, hidup kekal, cergas berseri. Kekayaan, kemewahan dan kesenangan tidak membawa makna apapun jika kita tidak mampu meraih redha ilahi. Untuk itu marilah bersama-sama Tanyalah Ustaz. Lontarkan persoalan anda dengan mendal nombor yang tertera dan berbicara dengan panel jemputan Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuk perbincangan keberkatan usia. Saksikan Tanyalah Ustaz 7 pagi Jumaat hingga Ahad ini di TV9. Baiklah, untuk segmen yang ketiga,
kita masuk kepada Taranum Ras. Harkat yang keberapa? Yang ketiga. Tapi seperti yang kita janjikan, kita nak dengar dulu bagaimana alunan wa takunu min ba'dihi qauman salihin daripada Syahir. Cuba Syahir. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Okey, bagus. Bunga ada tak? Tak kemas juga macam Amelina tadi. Gerakan. Okey, Rashid. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bagus, kauman tadi. Bunga ada, tapi jatuh. Bunga jatuh, bawa banyak-banyak jatuh. Kauman. Jatuh, kauman. Jatuh, biji dua jatuh. Okey, Sakif, jangan bagi jatuh, Sakif. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Itu bau. Okey, jadi sini salihin. Salihin. Cuba. Salihin. Itu mahattah. Bila kita nak buat hin dengan betul, tekan salihin. Dah salihin. Cuba. Salihin. Kalau kita lambat salihin, baru kita masuk bunga biasa. Hin. Cuba. Salihin. 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 Okey. Jadi itu adalah melatih suara kita kepada burdah-burdah. Okey, kita terus kepada Taranum Ras yang ketiga. Sebelum itu kita pergi kepada harkat yang pertama, kedua, kemudian kita ambil yang ketiga. Wa idza sa'alaka ibadi. 1 2 mula. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita terus kepada harkat yang kedua. Tengok kepada gelung ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mula. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Okey, terpulang nak buat ikhtilam mana? Yang ketiga. Okey, gelung dia kita lihat. Cuba teka di mana gelungnya? Pada? Okey, kita lihat mana. Itu pada? Okey, bu satu, tajibu. Kemudian minu la'allahum. Okey. Yang ni tak jadi masalah nak tekan bu ke, ji ke, tapi yang ni ustaz pilih bu. Tak menjadi kesalahan kalau pilih ji. Yang ni la'allahum kena tekan. Okey, cuba kita dengar pattern daripada adik Sakif nak buat? Okey, bagus Sakif. Cuba. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Okey. Maknanya jalan saja kemudian mahattah. Okey, pattern seterusnya terdengar daripada Syahir. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Okey. Sama juga, cuma dia ada zigzag sedikit. Okey, Rashid, cuba pattern Rashid. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم Boleh? Terus. Syudun. Terus jawab tak apa, tak ada masalah. Mana harkat ketiga ni tak mestinya kita buat harkat jawab saja. Mungkin boleh masuk jawab ataupun cuba kita tukar daripada tadi kita buat apa? Ujibu da'watad
Falyastajibu. Betul tak? Harakat dia. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Contoh. Cuba kita tukar kepada suara garau. Sebab apa kita dah ambil ujibu da' dah penat. Suara tinggi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Cuba tukar suara qarar. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kemudian la'allahum yarshudun. Sama juga. Ikut satu-satu. Falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi. La'allahum yarshudun. Falyastajibu li. Suara tinggi. Falyastajibu li liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi itu adalah kaedah kita menukar tali suara kita daripada tinggi kepada suara rendah. Tapi kena ingat, jangan bagi sumbang. Jadi insya-Allah pada episod yang akan datang kita akan ulang sekali lagi yang ni dan kemudian kita ambil harakat jawabul jawab menggunakan suara hampir-hampir suara otak. Kita ambil yang tinggi ya. Jadi sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Tentunya dalam rancangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah pengembara